Okey, hari ni kita nak review pula konsol grip untuk Nintendo Switch 2 inilah bendanya yang kat tepi ni. Jadi kita dah beli dah ni. So kat belakang lagi satu yang bagus konsol ni, kat belakang ni boleh letak sampai 5 slot game lah. 5 slot dia punya ni game card tu. So kita tengok dulu kat dalam barang sebenar macam mana dan bila nak slot nanti macam mana. Dulu. Okey, so ini dah dia barangnya. Okey. Nampak? Kat sini dia ada macam getah tau. Dia takut slip kot. So macam mana nak masuk ni, takut calar lah apa semua kan. So kita kena tengok dulu. Tepi ni pun ada getah kat ni. Dalam ni ada getah. Tepi ni pun ada. So ni bahagian belakang dia. Ni pada nak tengok sekali. So ada 5 tempat slot card Ada 5. Okay, so ni boleh slot game card nanti. Contohnya dia nak slot satu slot je. So dia nampak macam ni lah. Okay, bila kita slot tu nak tarik senang ke? Okay lah, boleh lah. Contoh tengah main macam ni, nak tukar game. Dah, okay je. Okay juga, boleh dah. Boleh dipertimbangkan lah. Nak slot. So kita test dulu masuk kat Switch tu, tengok dia jadi nampak macam mana. Yang actual dia. Ini kita punya Switch tu. Sekarang kita akan slot masuk. So dia slot macam ni saja. Okay. Masuk saja. Okay. Masa masuk tu memang kita rasa macam dia slide atas getah lah. So maksudnya getah belakang tu memang dia function lah. Okay. Okey juga. Okey, sedap. So, kita tengok belakang. So, belakang ni nampak macam ni. Lagi satu, dia punya stand ni dia tak halang So, stand ni masih lagi boleh buka. Nampak? So, boleh lagi berdiri lah. Stand tu dia tak halang. So, kalau macam ni rasanya okey lah kan. Boleh lah. Okay. So, kalau siapa yang nak beli dope ni, memang boleh beli. Memang terbaik.